Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam nasihat dan kepada semua pendengar dan juga penonton di Facebook ketika ini bersama saya Firdaus menemani anda secara langsung dan doakan anda semua dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan sebelum bermula seperti biasa untuk saya mengajak anda semua untuk kita sama-sama share live kita sekarang ni, insyaAllah dapat kita sebarkan manfaat daripada perkongsian sebentar sahaja lagi. Dan untuk makluman semua, siaran pada hari ini dibawakan oleh ACSIN ataupun Allied Coordinating Council of Islamic NGOs, iaitu gabungan pertubuhan Islam bukan kerajaan Malaysia serta pertubuhan Iqra' Malaysia PIM. Dan saya bacakan sikit latar belakang ACSIN terlebih dahulu untuk makluman kita semua. ACSIN terdiri dari gabungan 20 buah NGO Islam utama di Malaysia yang berperanan sebagai badan pemantau mewakili masyarakat madani, melindungi kedudukan agama Islam dan umat Islam di Malaysia secara objektif dengan tegas dan berhemah. Dan fokus utama ACSIN adalah untuk pembangunan dakwah Islam, mempertahan kedudukan Islam dan penyebaran rahmatan lil alamin. Dan tujuan program Suara Belia yang kita sedang lancarkan ini adalah untuk mengenal isu-isu dan masalah yang remaja sekarang hadapi. Yang kedua, mendengar pendapat mereka tentang isu-isu semasa. Dan yang ketiga, memberi peluang untuk golongan remaja bersuara dan berperanan dalam pembentukan sosial dan juga pembangunan negara. Manakala untuk pertubuhan Iqra' Malaysia PIM adalah sebuah NGO Islam yang ditubuhkan pada awal tahun 2011 dan telah didaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan tujuan utama PIM adalah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan Islam kepada umum. Yang kedua, menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan kepada masyarakat umum, terutamanya dengan fokus kepada golongan kanak-kanak yang terpinggir dan bermasalah ataupun ibu tunggal dan juga keluarga daif. Dan yang ketiga, menganjurkan latihan pendidikan dan kemahiran khusus, kem-kem dan sebagainya. Itu dia. Terima kasih kepada ACSIN dan juga PIM atas kesudian untuk memilih Radio Jawi untuk menjayakan program Suara Belia ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mengambil manfaat bersama berkait dengan bersama dengan tetamu jemputan pada hari ini berkaitan dengan segmen Suara Belia. Kita bawakan tajuk yang agak sedikit berat, iaitu mental di usia muda, apa puncanya. Salah satu tajuk yang sangat penting untuk dibincangkan dan perlu kepada pencerahan yang baik, terutamanya kepada golongan belia di luar sana. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, saya alurkan dua kuntuman bunga hari ni. Sebelum ni jejaka, kali ni kita ambil dua golongan belia daripada perempuan pula kali ni. Saya alurkan kehadiran di konti Radio Jawi pada hari ini saudari Nur Ain Jasmina binti Jamaluddin. Assalamualaikum Ain, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah sihat. Nervous ke? Taklah, biasa je. Baik, dalam talian pula kita ada jauh di dalam talian ni kita ada saudari Nurul Izzah binti Muhammad. Assalamualaikum Izzah, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah okey semua. Tahniah atas kemenangan. Itu kau bukan Izzah ni. Bukan Salah. Bukan. Bukan. Tuan lain. Baik. Terima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama secara langsung pada petang ini untuk kita membincangkan topik yang agak berat ni, berkaitan mental ni. Dan saya nak mula dengan kita nak berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dengan Ain dululah. Boleh kongsikan pengenalan diri, asal dari mana, sekarang buat apa buat kat sini. Dipersilakan. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Nur Ain Jasmina binti Jamaluddin. Asal daripada Kemunting Perak. Baik. Dan sekarang saya tengah menjalani latihan industri di bahagian pengurusan dakwah Jawi selama 3 bulan.
Hanya di bahagian dakwah. Hanya di bahagian dakwah tapi akan rotate lah sebanyak 5 cawangan. Okey. Habis bila? InsyaAllah habis 13 hari bulan 6. Baik, tak lama lah tu. Meniti hari-hari akhir ni mesti tak sabar kan. Baik, untuk Izzah pula, sila perkenalkan diri anda, Izzah. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Nuri Izzamati Muhammad. Saya intern dekat Jawi sekarang di bahagian dakwah juga, sama seperti Ain. Dan saya berasal daripada Kelantan, Pasir Mas. Saya dari Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah program pengajian dakwah dan kepimpinan. Sama ke? Sama. Sama kos? Sama kos. Sama kos. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Izzah dan juga Ain atas pengenalan itu, dan kita nak terus saja ke soalan yang pertama berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Apakah pemahaman korang dua tentang kesihatan mental? Mungkin Ain terlebih dahulu. Silakan. Okey, insyaAllah kesihatan mental ni bukan suatu yang barulah bagi kita. Sering kali kita dengar kan. Lagi-lagi di kalangan belia, remaja. Dan bukan sahaja daripada belia tapi ada juga di kalangan kanak-kanak yang mengalami isu kesihatan mental. Cumanya sedar lambat ataupun tak je. Baik. Okey, kita bawakan maksud kesihatan mental ni yang mana maksudnya kesejahteraan emosi, psikologi, sosial. Mental, bila kita dengar perkataan mental, dia sebenarnya berkait dengan kita punya psikologi, kita punya fikiran. Sama juga pentingnya dengan kesihatan fizikal. Kalau badan kita boleh demam, minda kita juga boleh sakit, boleh tertekan. Jadinya nak kata kesihatan mental ni sebenarnya macam bateri telefon. Kalau tak dijaga, makin lama makin drain. Betul tak? Kita mungkin nampak okey dari luar, tapi dalaman kita ni kosong, ataupun kita rasa cepat letih, cepat penat. Buat kerja sikit rasa macam penat lah. Tapi kita tak nampak dia sebab benda daripada dalaman kan. Sebab tu penting untuk kita kenal emosi kita sendiri, jaga persekitaran kita, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bekerja, dan tahu bila kita perlukan rehat ataupun bantuan. Okey. Baik. Lagi nak sambung? Saya sambung sikit lagi. Ada satu tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity daripada KKM. Dia bagi tahu kat sini 26.9% remaja dekat Malaysia ni mengalami simptom kemurungan. Betapa banyaknya lah. Boleh kita tengok remaja tu, baru remaja antara 5 hingga 15 tahun. Kemudian kita tengok 16.2% lagi melaporkan dia berasa sunyi. Sebahagian besar masanya tu dia rasa sunyi walaupun dia duduk dengan keluarga ni. Tapi rasa sunyi. Single lah tu. Allah. Okey. Kemudian ada lagi yang 13.1% ada berfikiran untuk bunuh diri. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik lah kan. Ada lagi 10% dah merancang untuk bunuh diri. Disebabkan rasa tertekan, rasa stres. Nanti kita tengok apa punca-puncanya. Okey. Baik. Terima kasih atas penjelasan yang begitu detail sekali. Mungkin ada penambahan untuk Izzah pula, bagaimana? Apa? Mungkin ada, tapi apa yang Ain cakap tu mungkin sama dengan pemahaman saya tentang kesihatan mental ni, yang mana dia merujuk kepada tahap kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang lah juga. Jadi kesihatan mental ni dia akan mempengaruhi fikiran kita, dan dia akan juga memberi tindakan lah
Okey, jadi kesihatan mental ni yang mana dia boleh boleh seseorang menangani tekanan harian yang mana menjalinkan hubungan yang sihat dan membuat keputusan yang baiklah serta memberikan sumbangan positif kepada orang luar di sana juga. Betul. Okay. Bila mana kita tak jaga mental kita ni terganggu kan, jadi menyebabkan seseorang itu akan menghidap penyakit seperti kemurungan yang mana dia akan menjadi kebimbangan melampau iaitu anxiety kan. Sekarang kan banyak macam contoh influencer lah kan sekarang, kalau ikut Gen Z kan sekarang banyak yang menghidap penyakit-penyakit seperti ini, depression, anxiety. Macam sama juga Ain cakap tadi, Ain cakap tadi, budak pun sekarang mengalami benda ni juga. Bukan sahaja golongan dewasa saja, malah kanak-kanak pun turut terlibat juga dengan kesihatan mental. Betul. Saya suka dengan kesihatan mental ni bukan bukannya penyakit yang fizikal yang kita nampak lah kan, tapi sama taraf juga rasa sakitnya seperti penyakit fizikal. Baik, terima kasih atas pengenalan untuk daripada anda berdua ni. Kita nak terus saja soalan seterusnya. Izzah dululah mungkin. Menurut pandangan anda berdua, Izzah dulu, apakah punca sebenarnya tekanan yang sering dihadapi oleh remaja dan juga belia pada hari ini, Izzah? Okey. Menurut pandangan saya ni ada beberapa punca lah kan buat zaman sekarang bagi golongan remaja ataupun kanak-kanak kan. Okey. Pertama, mungkin dengan tekanan akademik pun boleh menyebabkan mereka mengalami kesihatan mental health breakdown kan. Okay, kalau macam tekanan akademik ni yang mana remaja ni dia akan tertekan lah dengan mereka ni akan dikejari dengan oleh keputusan kan, ataupun harapan tinggi ibu bapa ataupun harapan tinggi guru-guru kan, dan mereka juga mungkin ada yang mereka ingin yang ingin mereka nak target mereka kan. Okay, apabila dapat keputusan tapi target itu tidak sama seperti yang mereka nak, jadi benda itu pun boleh membawa kepada mereka masalah kecewa. Mereka jadi stres dengan apa yang mereka dapat tidak seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin itu salah satu sebab. Dan kalau mengikut media sosial pula, mereka ni macam terlalu banyak menggunakan media sosial tanpa terkawal, dan ke media sosial kan banyak benda kan, macam-macam mereka duk scroll kan. Jadi kalau mengikut sesetengah orang, dia macam dia lebih melihat kelebihan orang di dalam sosial media tu, dan mereka ni membandingkan diri mereka tu dengan seseorang itu. Influencer lah, macam contoh dia tengok influencer tu macam banyak kelebihan kan, tapi mereka bandingkan dengan diri mereka banyak kekurangan. Mungkin disebab itu juga mereka boleh mengalami perkara ini. Okay, seterusnya mungkin cyberbully pun boleh menyebabkan mereka mental health breakdown. Sekarang kan memang banyak kan cyberbully kan. Yang yelah dekat komen netizen, kita tak boleh nak tutup mulut dia orang kan. Kita tak boleh tutup mulut dia orang. Jadi yelah baca. Lepas tu mungkin benda tu boleh efek kepada diri kita. Contoh macam ada isu-isu yang viral baru-baru ni, kawan gaduh dengan kawan pun dapat mereka sampai pergi ke hospital sebab mental health breakdown. Ada juga yang bergaduh suami isteri dekat live tu kan, viral tu. Itu pun jadi isu menyebabkan mereka mental health mereka ni lah kurang baik. Betul. Boleh saya tambah sikit lagi. Mungkin masalah keluarga juga kan. Masalah keluarga macam yelah remaja-remaja sekarang mereka melihat ibu bapa mereka ke macam rumah tangga tidak stabil kan. Mungkin dia melihat ibu bapa mereka macam mana nak cakap? Boleh. Macam sekejap macam dia tengok ibu bapa mereka bergaduh depan mata mereka, mungkin benda tu pun boleh membawa mereka berfikirlah. Berfikir mungkin dapat ialah lagi menambah bebanan lah kot dalam kehidupan mereka macam tu. Betul. Itu saja mungkin.
Ain pula ada nak tambah agak point pada Izzah tadi. Point Ain kita tambah sikit lah yang daripada Izzah punya pandangan tadi. Sebab point dia pun lebih kurang sama. Yang daripada faktor berkaitan keluarga tadi kan. Contohnya perceraian ibu bapa. Kita tengok ada salah satu keratan akhbar ni, ibu bapa bercerai menjadi antara punca tekanan untuk remaja. Untuk anak dia pula yang tekanannya. Ya, betul. Ibu bapa yang bercerai tapi anak yang tertekan. Kita tengok salah satu pendapat lah daripada ahli Komiti Persatuan Psikiatri Malaysia, Dr. Ahmad Rostam. Dia kata kebanyakan kes remaja ni yang mendorong kepada bunuh diri adalah daripada perceraian ibu bapa sendiri. Dia jadi bila kita tengok mak ayah bercerai ni, mungkin sebelum-sebelum ni situasi yang kita dapat tengok suami isteri bergaduh depan anak. Itu juga boleh membuatkan fikiran anak ni rasa macam kenapa mak ayah aku ni asyik bergaduh kan. Sampai dia pun stres tengok benda tu. Sepatutnya benda ni pun kita tak boleh tunjuk kan depan anak sepatutnya. Antara faktor lain adalah tekanan daripada rakan sebaya sendiri. Yang mana kita tengok contoh dekat sekolah berasrama, kan kita berkawan dengan lingkungan yang duduk di asrama sendiri kan. Ada yang ajak kepada kebaikan, ada yang ajak nak buat benda tak baik. Sampai kan contoh bila kita selalu banding-bandingkan dengan kawan, kehidupan kawan kita, contohnya dia ni tiap-tiap minggu mak ayah dia hantar makanan, tapi yang seorang lagi ni tiap-tiap minggu tak ada pun mak ayah datang jenguk. Dia rasa macam kesepian, rasa berseorangan, sampai rasa stres lah, rasa macam kenapa mak ayah aku tak datang pun tengok aku kan. Sampai tekanan, boleh bawa tekanan. Benda tu mungkin pada pandangan kita sebagai manusia biasa yang mungkin tak alami penyakit mental macam biasa. Tapi sebenarnya bagi anak-anak, bagi para remaja, benda tu adalah berat bagi mereka. Okey. Itu saja. Baik. Baik, kalau kita ceritakan skop tekanan ni memang terlalu luas, bukan sahaja isu berkaitan dengan keluarga je, malahan macam anda berdua katakan tadi, isu rakan sebaya. Kadang-kadang tempat kerja pun memberi impak tekanan jugalah kepada kesihatan mental masing-masing. Baik, terima kasih atas pendapat anda berdua. Saya nak teruskan juga untuk soalan yang seterusnya dengan Ain. Mungkin soalan ni agak berat sikit. Pernahkah anda mengalami tekanan yang serius atau pernah lihat kawan-kawan lain alami masalah mental seperti ini? Boleh ceritakan kalau ada pengalaman ke? Okey, untuk soalan daripada J. Firdaus ni, saya setakat ni tak pernah lagi mengalami tekanan yang serius. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi saya pernah tengok kawan-kawan saya, sekeliling saya, circle saya sejak masuk diploma. Sebelum ni saya dengar je perkataan tekanan mental, stres, anxiety, depression. Tapi bila saya sambung belajar waktu diploma, ada satu hari ni kawan saya, nama dia Aisyah. Aisyah sudah dengar. Mungkin pernah dengar kan? Okey, nama dia Aisyah. Ayah dia ni sakit. Satu hari ni dia tak boleh balik sebabkan minggu ni ada final exam, ada paper lah. Jadinya family dia ni tak bagi balik. Jadi bila dia tak dapat balik ni, dia risau. Dia rasa tertekan antara dia ni nak study untuk paper tu ataupun dia nak balik pergi tengok ayah dia ni. Tapi malam tu saya ajaklah dia pergi makan dekat kafe Tasik. Balik dari tu kami berhenti jap tepi jalan.
Sebab tangan dia ni shaking, Okey. menggeletar yang macam orang kata terlalu ni kan, terlalu menggeletar. Lepas tu dia suruh saya peluk dia sebab dia rasa macam, dia rasa takut, dia rasa berdebar yang terlalu tinggi kan. Panic attack. Panic attack. Dia jadi panic attack tiba-tiba kan. Jadi saya pun peluklah dia. Lepas daripada tu baru dia buka cerita, kata dia sebenarnya memang dah didiagnose ada penyakit anxiety. Jadi start daripada situlah saya baru tahu kata kawan saya ni ada penyakit tekanan mental. Dan daripada situlah juga saya dapat tahu kata tekanan mental ni ada tahap-tahapnya, ada yang serius, yang sampai rasa nak bunuh diri. Okay, tu antara cerita-ceritanya lah. Baik. Izzah umur macam mana Izzah? Ke sendiri ada pengalaman mental macam mana Izzah? Mungkin lah ada, tapi tak adalah terlalu serius kan. Sejak sakit-sakit ni mungkin kita terlalu berfikir kan. Berfikir mungkin ada sikit insecure, lepas tu rasa macam kekurangan pada diri kan. Banyak Sorry. Dengar kan? Boleh teruskan. Okay. Jadi mungkin dengan kesihatan saya sekarang ni mungkin dia membawa kepada mental health juga. Macam saya rasa down lah juga kan. Sebab selama saya intern ni banyak kali juga saya ambil cuti. Lepas tu sekarang baru balik daripada baru lepas discharge warded kan. Tu pun ambil lagi cuti. Lepas tu lepas charge warded tu pun doktor macam masih bagi MC supaya suruh rehat lagi. Minggu ni lah, maksudnya minggu ni masih dalam waktu rehat. Tu sepanjang penyakit ni ada ni mungkin banyaklah rasa stres dengan diri ni. Sedih pun ada, macam-macam lah kan. Okay. Kalau di sekeliling saya pun ada jugalah orang-orang yang terdekat dengan saya ni, macam diorang ni dari segi akademik, diorang terlalu stres dengan akademik, sehingga mereka ni macam selalu duduk bersendirian. Satu isu tu tentang dia tidak suka yang dia belajar waktu tu, tetapi ibu dan ayah dia ingin tengok anak dia berjaya dalam bidang tu juga. Dalam masa yang sama dia tak minat kan. Jadi dia tidak boleh nak go lah dengan apa yang dia belajar tu, menyebabkan sehingga dia rasa depression. So memang banyak hari lah dia duduk berseorangan apa semua tu. Tapi rasanya dia tidak jumpa doktor, rasanya sihat dengan sendiri. Sekarang dia dah okey lah, tapi sehingga dia menyebabkan dia badan dia pun lose weight macam tu. Itulah sebab akademik. Baik. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang masalah mental ni, tadi mungkin ada point daripada anda berdua, efek dia boleh membahayakan diri sendiri. Mungkin Izzah, macam mana sebenarnya efek daripada masalah mental ni pada diri sendiri ni, macam mana sebenarnya? Pada diri sendiri efek Itulah. Dia bahaya tak pada diri sendiri sebenarnya? Bahaya lah. Rasa macam penat lah juga. Rasa penat tu memang penat sangat. Kita rasa exhausted sangat dengan benda ni lah. Macam yelah, kita selalu dalam keadaan sedih kan. Itu yang kita macam terlalu bagi efek lah pada diri kita. Saya pun ada lost weight juga sebab terlalu stres dengan penyakit ni. Okey. Baik. Ain pula macam mana Ain? Kalau berlaku kesihatan masalah mental ni, sebenarnya untuk individu tu sendiri bahaya tak sebenarnya kalau tak dibawa, tak dirawatlah dengan cepatnya? Ain. Sebenarnya agak bahaya. Bukan agak bahaya, sangat bahaya. Sebabnya ada antara orang yang bila dia alami kesihatan, bila dia mengalami tekanan,
dia dia suka bersendirian, dia nak duduk bersendirian. Bila dia duduk bersendirian ni, fikiran dia ni akan ada macam suara-suara halus, kacau, kata ada yang hiris, hiris kan, lukakan diri sendiri, ambil pisau toleh tangan dia. Jadi sebenarnya bila kita tengok benda tu agak bahayalah untuk individu. Sampaikan ada yang merancang untuk bunuh diri kan, dengan ambil pil-pil yang mungkin terlalu tinggi dos dia, jadi dia rasa nak bunuh diri. Baik. Dia ambil pil tu untuk bunuh diri. Okey, baik. Saya nak ke soalan yang bagaimana langkah-langkah untuk langkah peribadi sendirilah jika berlaku kawan-kawan mungkin ataupun ahli keluarga kita ni ada masalah berkaitan dengan mental ni. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ain dulu. Okey, apa yang perlu dilakukan untuk kita jagalah kan kesihatan mental kita ni. Salah satunya daripada keluarga sendirilah, support daripada keluarga sendiri kan. Kalau kita tengok ada kes-kes yang melibatkan isu tekanan mental ni yang mana ibu bapa sendiri dia tak faham. Jadinya dekat situ memainkan peranan penting lah, terutama daripada Kementerian Kesihatan yang berautoriti untuk kita sama-sama berkempen. Okey, itu yang pertama, untuk kita sedarkanlah yang sebenarnya anak dia ni, penyakit dia ni serius walaupun kita tak nampak di mata kita kan, sebab isu dalaman jadi kita tak nampak kan, tak tahu. Kemudian yang kedua, kita jangan rasa berseorangan. Sebenarnya kita ada orang-orang sekeliling kita yang nak bantu kita. Contohnya kita jumpa pakar psikiatri. Dia sebenarnya bila cakap pakar psikiatri ni, ada yang takut nak jumpa. Takut nak jumpa doktor. Sebut contoh sebut je psikiatri kan, orang akan ingat gila ke orang ni kan. Gila ke? Tapi tak, sebenarnya memang ada penyakit-penyakit yang kita kena jumpa, bukanlah selain gila. Kita tengok mental sendiri pun ada jenis-jenis penyakitnya kan. PTSD, anxiety, depression, bipolar. Jadi kita sendirilah kena beranikan diri. Kalau kita takut pun, kita ada kawan yang kita boleh percaya, bawa sekali. Baik. Untuk Izzah pula, macam mana langkah-langkah yang perlu diambil lah jika ada berlaku masalah mental ni? Okey, saya tambahlah sikit daripada yang Cik Ain cakap tu. Mungkin kita kena jaga tidur dan pemakanan, sebab perkara dua ni dia akan efek juga pada diri kita. Makan. Okay. Kalau pemakanan tu memang makan lebih. Makan lebih tak boleh juga tak lah, macam makan makanan yang sihat lah, supaya kita punya diri ni ialah duduk dan selalu dalam sihat kan. Kalau menurut apa yang saya buat untuk diri saya lah. Okay, so kena jaga tidur. Bagi tidur tu bagi cukup untuk mental kita juga. Bila kita cukup tidur, mungkin badan kita akan rasa fresh kan. Bangun pagi pun rasa tidak lesu lah, orang cakap. Macam tu. Okay, lepas tu macam tadi saya ada sebut sikit isu pasal media sosial kan. Jadi untuk mengelakkan kita untuk mengelakkan kita jauh daripada mental health breakdown ni, mungkin kita stop lah, slowkan sikit daripada duk scroll je dekat media sosial tu. Mungkin dapat TikTok, mungkin sekarang Instagram kan ada trik tu kan. Situ pun banyak-banyak yang isu-isu mungkin
negatif lah mungkin. Ada juga mungkin ada juga negatif kan. Jadi stop lah scroll, jangan terlalu banyak scroll untuk menjaga mental kita juga. Okay, tidak lupa jugalah macam kita perlu dekatkan diri kita dengan Allah SWT kan. Bila kita dalam situasi ni mungkin kita perlu berdoa lah untuk minta yang terbaik untuk diri kita dan selalu dalam lindungan selalu untuk kesihatan yang baik. Mungkin itu saja daripada saya. Baik. Saya nak raikan pendapat lah mungkin daripada penonton di Facebook ketika ini, daripada Sarah Azizah ni. Sebab berkait juga dengan soalan yang seterusnya saya nak tanya kepada anda berdua, mungkin Izzah dulu. Dia ada katakan sebab itu tak boleh duduk bersendirian. Suara halus tu mainan fikiran kita yang fikir bukan-bukan. Betul. Mungkin berkait juga dengan soalan yang seterusnya sebelum penutup ni. Adakah generasi sekarang terlalu lemah sampai ada mental? Sikit-sikit nak kata anxiety, sikit-sikit ada masalah mental, ada macam tu lah berkaitan dengan tu. Macam tu ke sekarang ni? Budak-budak sekarang ni. Secara kasar ni. Izzah. Okay. Saya rasa mereka ni bukan lemah. Tapi sebab yelah generasi sekarang dengan generasi dulu lain. Mungkin dulu cabaran mereka dari segi fizikal kan. Sekarang budak-budak sekarang ni cabaran dia tidak, mungkin fizikal ada juga, tapi mereka lebih kepada emosi dan mental mereka. Itu yang mereka tidak lemah, cuma cabaran yang sekarang terlalu kepada emosi dan mental. Jadi zaman sekarang ni macam tekanan pun semakin macam kompleks kan, kompleks lah kot kan macam tu. Okay, jadi kalau macam mana nak cakap, kalau dulu tu mungkin tidak banyak bermain dengan mental lah, sebab dulu mungkin dulu banyak bekerja menggunakan kudrat tenaga kan. Mungkin sekarang kalau dari segi isu kerja mungkin mereka banyak menggunakan otak mereka, mental mereka. Itu yang menyebabkan mungkin mereka cepat sangat untuk menghidap penyakit ni lah. Okay, baik. Ain, kalau nak tambah Ain? Satu lagi apa yang Ain nak tambah daripada pendapat Izzah tadi kan, dalam manusia dibesarkan sekarang, generasi sekarang dibesarkan dalam dunia yang sangat laju. Orang kata lebih banyak terdedah dengan teknologi, gadget. Bila kita tengok kat mana-mana pun, kadang dekat shopping mall ke apa kan, kita tengok nak tenangkan seorang bayi tu, mak ayah dia bagi telefon je. Betul. Betul. Allahu Akbar. Telefon tu kan untuk tenangkan. Sedangkan dari usia bayi tu sendiri, kita kena jauhkan daripada gadget kan. Baik. Itulah antaranya. Lagi-lagi peredaran zaman ni sangat cepat sekarang ni kan. Kalau kita tengok apa-apa pun boleh dapat daripada hujung jari kan. Lepas tu saya nak bawakan satu lah daripada pendapat daripada Aiman Psikologi, kalau pernah dengar. Aiman Psikologi kan. Dia cakap takkan ada masalah emosi dan mental andai seseorang ni kembali ke ajaran Islam. Tapi ini adalah satu pernyataan. Tapi nak katanya mungkin ada setengah orang dia salahkan agama tu sendiri. Kalau kita tak dekat dengan Allah, kita akan rasa stres lah kan. Akan rasa kanan lah pada minda kita. Betul? Apa dia soalan tadi? Generasi sekarang ni lemah je. Kalau berkaitan dengan agama juga tadi, mungkin yang boleh tambah sikit. Lemah iman tu kalau penyakit mental ni sebenarnya. Lemah iman kan. Orang kata lemah iman kalau kata kita tak berpaut teguh dengan ajaran Islam. Tak, sebenarnya benda tu bukan berkait dengan iman kita. Tapi sebenarnya pada corak kehidupan kita sendiri. Kita tengoklah
dengan siapa kita berkawan, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Sebab benda tu sebenarnya akan mencorakkan kita punya fikiran kan. Itulah, itu je lah. Nak tambah sikit. Saya ambil nasihat tak beri telefon kepada anak tu. Tu dekat saya tu. Kalau bisa memang bagi dia handphone. Baik. Tapi saya suka highlight semulalah point sudut panel kita ni berkait dengan media sosial. Memang sekarang ni mana-mana kalau kita baca komen memang dahsyat-dahsyat lah. Dari segi kritikan dan juga dari segi tata bahasanya pun agak ke laut lah. Jadi dia media sosial sangat baik. Di satu medium yang baik kalau digunakan dengan cara yang baik. InsyaAllah. Baik, mungkin penutup daripada anda berdua lah. Saya mulakan dengan Ain sebagai penutup. Mungkin berikan nasihat kepada kawan-kawan ataupun belia buat segmen Suara Belia kan. Belia di luar sana mungkin yang mungkin sedang menghadapi masalah mental ni, mungkin ada nasihat sedikit banyak daripada Ain terlebih dahulu. Okey, untuk kawan-kawan saya yang dekat luar sana, para belia yang sedang bergelut dengan kesihatan mental, saya nak cakap yang anda semua ni tak keseorangan. Awak bukan lemah, awak cuma manusia. Islam sendiri pun ajar untuk kita raikan emosi kita. Rasa sedih, rasa marah, rasa tertekan. Sebenarnya benda tu ambil masa untuk kita proses, hadam, terima. Kita tak bolehlah terlalu salahkan diri kita kan. Bila kita contoh dalam situasi kita sebagai anak lah kan. Sebab saya pun masih lagi anak kan. Sebagai anak, bila ibu bapa terlalu mengharapkan kejayaan yang tinggi pada anak kan, benda tu sebenarnya bawa satu tekanan untuk diri sendiri juga. Tapi benda tu kita perlu kawal lah. Kita belajar untuk kawal emosi kita. Kita belajar untuk terima ataupun ambil yang apa yang mak ayah kita harapkan tu sebagai satu dorongan untuk kita teruskan, untuk kita capai benda tu. Tapi benda tu perlu berproses lah, tak boleh terlalu hide hope pun agak agak membuatkan kita ni lah kan, nanti jadi kecewa, jadi tertekan. Okay. Satu lagi pesanan saya, tolong jangan simpan semuanya sendiri. Kita belajar untuk cari orang-orang yang kita percaya untuk kita luahkan, ceritakan. Seorang pun tak apa dah. Seorang pun okey. Sebab kalau kita tanggung seorang-seorang, memang sakit lah kan, bawa sakit lah dekat diri kita. Sebab hidup kita ni berharga, ada tujuannya, ada benda yang kita perlu capai. Jadi itulah cakap dekat diri sendiri, saya bangga dengan awak. Saya bangga dengan awak. Itu je. Okey, baik. Maksudnya cakap dengan cermin pun boleh. Cakap dengan cermin, depan cermin kan. Reflect. Kita puji diri sendiri, tak ada masalah. Baik. Untuk itu pula penutup, pesanan kepada belia-belia di luar sana berkait dengan kesihatan mental. Okey. Untuk belia di luar sana, kawan-kawan saya, dan kalau yang awak yang tengah ni sedang rasa penat, hilang semangat atau terperangkap dengan emosi sendiri, jadi saya cuma nak cakap, kamu memang tak seorang. Macam Ain cakap tadi, kamu memang tak seorang. Jadi masalah mental ni bukan masalah awak. Awak ni dalam keadaan yang lemah, bukan gagal ataupun tak cukup kuat kan. Bukan. Jadi ia hanyalah bermaksud awak ni manusia, dan manusia ni mempunyai batasannya. Jadi jadi tak ada masalah lah untuk kamu rasa penat, lelah dengan kehidupan kamu. Tak ada masalah untuk kamu menangis. Kalau menangis tu akan membuat kamu rasa lega dengan diri kamu, apa yang kamu pendam. Tapi kamu jangan terlalu memendam. Carilah seseorang untuk kamu meluahkan perasaan kamu. Janganlah kamu ni macam bercakap dengan diri sendiri.
Tak boleh. Carilah sama ada kawan-kawan yang kamu percaya, kawan rapat kamu ataupun keluarga kamu ataupun kakak abang kan. Carilah untuk kamu cerita apa yang kamu pendam dan ceritalah apa yang kamu bagi cerita apa agar benda tu jadi selesa dari kamu, lega, hilang, tak rasa berat kan. Ceritalah, carilah seseorang untuk bercerita, jangan memendam. Kalau memendam tu macam bahaya sedikit untuk diri kamu. Betul. Jadi kamu macam ni, kamu jangan takut untuk meminta bantuan kepada orang lain lah. Kerana kalau kamu minta bantuan ni bukan bermaksud kamu lemah, tapi kamu macam berani untuk menjaga diri kamu sendiri juga. Bila minta tolong untuk kita macam mencari cara untuk sembuhkan diri kita. Jadi bukan bermakna kamu minta tolong orang tu bermaksud kamu lemah, bukan. Okay, mungkin itu saja pesanan saya. InsyaAllah semoga kamu dalam lindungan dan jagaan Allah sentiasa. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Penerangan dan juga pendapat yang begitu menarik daripada kedua-dua panel jemputan hari ini berkaitan dengan segmen Suara Belia. Kita bawakan tajuk mental di usia muda dan apa puncanya. Terima kasih kepada Ain dan juga Izzah atas perkongsian sebentar tadi dan semua kita dapat mengambil manfaat daripada kedua-duanya insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Exin dan juga Pertubuhan Iqra Malaysia PIM atas persudian menjadi rakan strategi untuk kita sama-sama jayakan segmen Suara Belia ini insya-Allah. Dan kepada semua penonton juga pendengar, terima kasih yang sudi komen. Saya tengok kat sini ada Nizam komen ni, mantap semuanya. Lepas dia jadi panel. Begitu banyak kepada semua yang sudi komen, like dan juga follow live kita sebentar tadi. Dan insyaAllah kita akan bertemu pada segmen Suara Belia yang akan datang insyaAllah. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.